Ramai yang tanya saya, phone mana kamera dia lawa? Dan disebabkan banyak sangat brand, banyak sangat model, saya akan narrow it down supaya korang tak pening kepala untuk pilih telefon masa akan datang lah. So, kalau korang jenis yang nak beli telefon, bila mana korang buka saja kamera, korang nak gambar ataupun video tu sharp, terang dan juga cantik, korang nak kena fokus pada telefon yang harganya 1,500 dan ke atas. Yes, korang pun boleh cari yang 1,400 ataupun 1,600, tapi baseline dia 1,500 dan ke atas. Dan kategori macam ini biasanya kita panggil dia mid-range to flagship. Bagi contoh, kalau korang minat Samsung punya brand, korang boleh try cari yang A3 ataupun A5 series, yang baru ni yang A36 ataupun A56. Kalau nak yang lagi padu, S series lah. Yang ini dia punya flagship. Kalau contohnya macam brand Oppo, korang boleh cari Reno series. Atas dia lagi adalah Find X series. Ini dia punya flagship. Untuk Vivo, korang try cari yang V series lah ataupun X series. Tapi untuk korang-korang yang minat brand Honor yang baru punya telefon, 400 series X9C pun tak ada masalah. Kamera dekat situ pun mantap. Tapi untuk flagship dia, Magic series lah. Tapi tu baru sikit. Kalau korang nak cari brand-brand yang lain, model-model yang lain, korang nak kena fokus harganya RM1,500 dan ke atas. Pastinya korang akan dapat telefon dengan kameranya yang cantik. Tapi kalau korang punya bajet yang bawah 1,500, korang boleh try cari yang second hand. Try cari dekat tempat-tempat yang genuine. Tapi kalau boleh, buat sedikit research ataupun bawa kawan, member yang tak bias tapi dia tahu pasal spek telefon. Alright, so itu sajalah. Kalau korang ada apa-apa nak tanya, korang pun boleh tulis dekat ruang komen. Dan macam biasa, like, share, follow. Oh yeah!